Harga emas tengah naik tinggi ni. Bagus tak jual sekarang? Harga emas pada tahun 2026 ni berada pada paras tertinggi sehingga lebih RM700 per gram. Lebih tinggi daripada tahun-tahun lepas. Hanya RM400, RM500 dan RM600 per gram. Jadi, adakah patut kita jual emas sekarang? Untuk penyimpan emas, walaupun harga dah naik begitu tinggi dan ada potensi keuntungan yang besar untuk menjual emas, tapi kita, penyimpan emas yang bijak, hanya jual emas pada 3 keadaan ini. Yang pertama, apabila betul-betul memerlukan tunai yang segera. Yang kedua, apabila sudah betul-betul mencapai matlamat kewangan yang anda tetapkan. Yang ketiga, apabila wujud peluang lain yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Sekiranya anda tidak berada dalam mana-mana situasi yang saya nyatakan tadi, maka simpan saja emas anda peram lama-lama untuk mendapat keuntungan yang lebih besar lagi di masa akan datang. Secara peribadi tuan-puan, setelah saya faham ilmu emas, saya hanya beli dan simpan emas saya, tak jual-jual walaupun dah capai harga puncak kerana saya merupakan gold saver, bukan gold investor. Bagi saya, emas-emas saya bertindak sebagai benteng pertahanan kewangan saya yang terakhir. Kalau anda nak simpan emas juga serendah RM100 tanpa komitmen, isi borang biru di bawah, nanti saya bantu untuk daftar akaun anda percuma hari ini juga. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.